Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Salati. Bermula ini itu kitab solat. Bermula solat yang difardukan akan dia solat itu 5. Mana-mana 5? Solat zuhur. Dan bermula awal waktunya solat zuhur itu tergelincir matahari. Dan bermula akhirnya waktu solat zuhur itu apabila jadilah bayangan tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya sesuatu sesudah bayangan zawal. Dan solat asar. Dan bermula awal waktunya solat asar itu bertambah di atas bayangan misil. Dan bermula akhirnya waktu asar pada ikhtiar itu hingga kepada bayangan 2 misil. Dan pada jawas itu hingga kepada terbenam matahari. Dan solat maghrib. Dan bermula waktunya solat maghrib itu 1. Dan bermula dianya waktu solat maghrib itu terbenam matahari. Dan dengan ukuran barang yang berazan ia seseorang. Dan berwudu ia seseorang. Dan menutup ia seseorang akan aurat. Dan mengiqamah ia seseorang akan solat. Dan solat ia seseorang akan 5 segala rakaat. Dan solat Isya. Dan bermula awal waktunya solat Isya itu apabila hilanglah syafa' yang merah. Dan bermula akhirnya waktu solat Isya pada ikhtiar itu hingga kepada 1/3 malam. Dan pada jawas itu hingga kepada terbit fajar yang kedua. Dan solat subuh. Dan bermula awal waktunya solat subuh itu terbit fajar yang kedua. Dan bermula akhirnya waktu solat subuh pada ikhtiar itu hingga kepada terang. Dan pada jawas itu hingga kepada terbit matahari. Faslun, bermula ini itu 1 fasal. Dan bermula segala syarat wajib solat itu 3 segala perkara. Bermula salah satunya 3 itu Islam. Dan bermula yang kedua itu baligh. Dan bermula yang ketiga itu berakal. Dan bermula dianya Islam dan baligh dan berakal itu batasan taklif. Dan bermula segala solat yang disunatkan akan dia solat itu 5. Mana-mana 5? Solat 2 hari raya. Dan solat 2 gerhana. Dan solat minta hujan. Dan bermula sunat-sunat yang mengikuti ia sunat bagi segala fardu itu 17. Apa ia 17 rakaat? Mana-mana 17? 2 rakaat fajar. Dan 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat sesudahnya zuhur. Dan 4 rakaat sebelum asar. Dan 2 rakaat sesudah maghrib. Dan 3 rakaat sesudah isya. Yang berwitir ianya seseorang dengan yang satu daripada sekaliannya 3. Dan 3 rakaat segala. Dan bermula 3 segala sunat-sunat itu yang sangat dianjurkan akan dianya 3. Bermula yang pertama itu solat malam. Dan bermula yang kedua itu solat duha. Dan bermula yang ketiga itu solat tarawih. Faslun, bermula ini itu 1 fasal. Dan bermula segala syarat solat sebelum masuk dalamnya solat itu 5 segala perkara. Bermula salah satunya 5 itu suci segala anggota daripada hadas dan daripada najis. Dan bermula yang kedua itu menutup aurat dengan pakaian yang suci ia pakaian. Dan bermula yang ketiga itu berdiri di atas tempat yang suci ia tempat. Dan bermula yang keempat itu mengetahui dengan masuk waktu solat. Dan bermula yang kelima itu menghadap kiblat. Dan bolehlah meninggalkan menghadap kiblat pada 2 keadaan. Mana-mana 2? Pada bersangatan takut dan pada solat sunat dalam safir berdasarkan. Dan pada solat sunat dalam safir di atas kendaraan. Faslun, bermula ini itu 1 fasal.
Dan bermula segala rukun solat itu 18. Apa ayat 18 rukun? Bermula yang pertama itu niat. Dan bermula yang kedua itu berdiri beserta kuasa. Dan bermula yang ketiga itu takbiratul ihram. Dan bermula yang keempat itu membaca Fatihah. Dan bermula bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya Fatihah. Dan bermula yang kelima itu ruku'. Dan bermula yang keenam itu tumakninah dalamnya ruku'. Dan bermula yang ketujuh itu bangkit. Dan bermula yang kedelapan itu i'tidal. Dan bermula yang kesembilan itu tumakninah dalamnya i'tidal. Dan bermula yang ke-10 itu sujud. Dan bermula yang ke-11 itu tumakninah dalamnya sujud. Dan bermula yang ke-12 itu duduk di antara dua sujud. Dan bermula yang ke-13 itu tumakninah dalamnya duduk di antara dua sujud. Dan bermula yang ke-13 itu duduk tasyahud akhir. Dan bermula yang ke-14 itu membaca tasyahud dalamnya duduk. Dan bermula yang ke-15 itu solat atas Nabi dalamnya duduk tasyahud. Dan bermula yang ke-16 itu memberi salam yang pertama. Dan bermula yang ke-17 itu niat keluar daripada solat. Dan bermula yang ke-18 itu tertib segala rukun-rukun di atas barang yang telah kami sebutkan akannya barang. Dan bermula segala sunat-sunatnya solat sebelum masuk dalamnya solat itu dua perkara. Bermula yang pertama itu azan dan bermula yang kedua itu iqamah. Dan sesudah masuk dalamnya solat itu dua perkara. Bermula yang pertama itu tasyahud yang pertama. Dan bermula yang kedua itu kunut pada solat subuh dan pada solat witir pada setengah yang kedua daripada bulan Ramadan. Dan bermula segala sunat-sunat hai'ahnya solat itu 15. Apa ya 15 perkara? Mana-mana 15 mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Dan ketika ruku' dan ketika bangkit daripadanya ruku' dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan membaca wajjahtu wajhiyya dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berjihar pada tempatnya jihar dan mengsir pada tempatnya sir dan membaca amin dan membaca surah sesudah Fatihah dan segala takbir-takbir ketika bangkit dan ketika turun. Dan membaca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan bertasbih pada ruku' dan sujud dan meletakkan dua tangan di atas dua paha pada segala duduk yang membentangkan ia seseorang akan yang kiri dan menggenggam ia akan yang kanan kecuali telunjuk. Maka bahwa sungguhnya seseorang itu berisyarah ianya seseorang dengannya telunjuk hal keadaannya seseorang itu yang membaca tasyahud. Dan duduk iftiras pada sekalian duduk-duduk dan duduk tawaruk pada duduk yang terakhir dan memberi salam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.